real estate ni ataupun industri pembinaan ni sebagai satu industri yang cyclical. Cyclical ni dia bergerak bersama dengan ekonomi. Ekonomi bagus, dia pun berkembang, ada demand. Kalau ekonomi dah slow down sikit, dia pun slow down. Macam mana pasaran hartanah ni, adakah dia terganggu dengan konflik ni? Sebab saya tengok berita ada yang kata dia mungkin memberi kesan sederhana. Ada yang kata untuk jangka masa panjang dia akan memberi kesan yang besar. Adakah industri pembinaan masuk, Naufal? Betul. Atau industri pembinaan ataupun harga rumah secara generalnya, Doktor? Antara sebab utama kenapa banyak kontraktor slow down the last bulan 2 ni adalah harga diesel. Kan? Jadi saya pun ada kawan-kawan saya yang dalam industri ni pun cakap dengan saya, kami terpaksa slow down. Sebab dia kata cost dia kata bila campur dengan diesel dia compounded naik sampai 30%. Jadi banyak rumah-rumah yang ataupun bangunan yang buat tu dia orang terpaksa slow down dulu. At least sampai harga diesel tu turun. Naik tinggi sangat dia kata. Dan bila kos pembinaan meningkat, bukan hanya ceritanya operasi dari segi jentera dan sebagainya. Ini termasuk juga barang mentah, simen, pasir yang dibawa sebab masuk. Sebab kita banyak import benda tu. Banyak masuk. Banyak daripada luar. Besi kan. Kita import daripada China misalnya. Kos dia tinggi. Tambah lagi dengan harga diesel dan sebagainya. Semua meningkat. Dia berganda-ganda. Macam mana pula dengan orang yang nak membeli rumah? Dia mungkin kata, pause sekejap. Hati-hati tengok keadaan Indonesia ni. Sebab itulah kita panggil real estate ni ataupun industri pembinaan ni sebagai satu industri yang cyclical. Cyclical ni dia bergerak bersama dengan ekonomi. Ekonomi bagus, dia pun berkembang, ada demand. Kalau ekonomi dah slow down sikit, dia pun slow down. Jadi demand tu mungkin berkurang. Dan mungkin juga pada masa yang sama juga dia mungkin lebih membantu kepada sektor hartanah menyewa. Orang lebih suka menyewa daripada membeli rumah.